Kisah ni berlaku di utara tanah air, iaitu di negeri Perlis. Jom sama-sama kita selami kisah pada kali ini. Di satu pagi yang cerah dan damai, kelihatan seorang petani yang dikenali sebagai Usop sedang melakukan kerja-kerja menanam padi di petak sawah padi milik dia sendiri. Sawahnya tu terbentang luas dari gigi jalan sampailah nun jauh ke kaki bukit. Pemandangan sawah yang sangat luas miliknya tu berkeluasan kira-kira 20 relong. Oleh kerana Usop ni tergolong di kalangan petani yang agak kaya, maka Usop dia turut mengupah penduduk-penduduk kampung dia untuk kerja-kerja menanam padi. Dia tak mampu juga nak uruskan sendiri padi yang seluas macam tu. Walaupun kehidupan Usop ni agak kaya, tapi Usop tetap rendah diri. Dia senang bergaul dengan penduduk setempat, malah dia sangat disenangi oleh penduduk-penduduk kampung. Usop dia dah berkeluarga. Dia mempunyai seorang isteri yang sangat baik bernama Maimunah, atau nama kampung dia Munah lah dalam bahasa kampung. Hidup mereka ni sangat bahagia. Perkahwinan bahagia mereka tu telah dianugerahkan dengan 3 orang anak. Anak yang sulung dan anak yang kedua perempuan. Masih lagi bersekolah di tahap menengah, manakala anak yang bongsu lelaki dan masih bersekolah di sekolah rendah. Kehidupan mereka ni sangatlah bahagia. Usop dia masih mempunyai seorang ayah yang berumur awal 70-an yang masih sihat dan kuat. Manakala ibu Usop dah tak berapa nasihat. Ibu Usop ni dia lumpuh sebab ibu dia terkena serangan penyakit strok. Sebagai anak sulung yang menggantikan arwah abang dia yang meninggal dunia sejak kecil, jadi Usop lah yang menanggung kehidupan mak dan ayah dia. Segala keperluan hidup mereka disediakan oleh Usop dengan hati yang ikhlas sangat. Dek kerana kebaikan dia yang macam tu, Usop sangat disayangi oleh mak dan ayah dia. Boleh dikatakan hampir sebahagian dari hasil jualan padi setiap kali musim menuai akan diserahkan kepada mak dan ayah dia. Oh ya, akak lupa nak bagi tahu nama ayah Usop ni Haji Latif. Haji Latif bekas imam di kampung mereka dan sangat dihormati oleh penduduk kampung. Semasa menjadi imam, Haji Latif dia mengajar kitab dekat masjid pada malam-malam tertentu. Walaupun Haji Latif ni dah tak lagi menjadi imam dan dia tak lagi mengajar kitab-kitab dek kerana faktor kesihatan, ditambah pula lagi isterinya tu dah lumpuh, tapi